Sediakan payung sebelum hujan. Ramai orang rasa takaful ni topik yang berat. Tapi bayangkan, dalam keadaan ekonomi sekarang, apa jadi kalau tiba-tiba kita sakit atau tak mampu bekerja? Adakah kita nak harapkan ihsan orang lain atau kita dah siap sedia? Dengan takaful, anda bukan sekadar daftar polisi, tapi anda sedang bina talian hayat. Ia cover, pertama, kos perubatan, rawatan yang selesa tanpa pening fikir bil hospital. Kedua, gantian gaji. Takaful beri dana tunai jika berlaku sakit kritikal atau lumpuh. Ketiga, hibah kasih sayang. Takaful pastikan keluarga tak berbeban dengan hutang dan kelangsungan hidup mereka terjamin kalau kita dah tak ada. Bukan itu sahaja, takaful juga boleh jadi tabungan persaraan, dana pendidikan anak, malah saham akhirat melalui hibah amal jariah. Paling penting, ia elakkan aset anda daripada terus beku. Jangan tunggu musibah datang baru nak cari jawapan. Jadilah ketua keluarga yang bijak. Layari lifetakaful.com.my, rancang pelan terbaik untuk perlindungan anda dan keluarga hari ini.